Kau ni kenapa Ami? Serobong macam kepompong. Kau tak hari dah pagi, orang tua cakap kalau hari macam gini, anak dara tak elok tau tidur waktu macam ni. Nanti rezeki tak masuk. Bukan je rezeki tak masuk tau, lelaki pun tak nak masuk rumah ni. Engkau ni apa benda lah? Kau ni memang betul-betul tak bertang. Kepala aku sakit, badan aku tak sihat, aku demam. Okey, kau habiskan habis kau tu. Kau jawab langsung lah kau ni. Tak malu ke? Puy. Ami, kau demam ke? Kesiannya kau. Selimutkan aku. Ami, kau sejuk ke? Okey, kau ambil bantal ni, kau ambil selimut ni, patung ni kau peluk, dan patung ini aku letak di sini. Macam mana? Ambilkan aku air sikit. Okey, kejap sikit. Nah, air sikit. Boleh tolong aku las? Memang apa orang gaji kau pun. Boleh kau duduk kat tepi aku kejap? Tolong bacakan buku ni untuk aku. Ami, aku kena keluar ni, ada game badminton. Bolehlah. Kali ni je aku minta tolong. Aku dah tak ada siapa-siapa dah ni. Sanggup kau tinggalkan aku pergi main badminton? Aku dah lah demam ni. Tolong please. Okey. Walaupun aku busy ada game, tapi sebab aku sayang kau, aku akan bacakan untuk kau. Suasana kelam kabut. Kekecohan yang berlaku di luar istana menjemput putera mahkota Shah, Jihan dan pengawal-pengawal ini bergegas keluar. Sebaik terpandangkan Rapunzel yang berdarah bibir, putera mahkota terus berteriak marah. Siapakah gerangan yang berani-berani mencederakan kau? Jadi aku datang. Kau on the way ni. Okey. Bila? Sekarang? Ya, ini dulu.